Bilang apa nih? Apaan tuh bang? Jimat berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan dalam hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Fatahri. Kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang sedang mencari ilmu, au mustami'an, atau orang yang sedang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu, wala takun khamisan. Fatahri. Dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima, niscaya engkau akan binasa. Siapa orang yang kelima? Yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan adalah orang yang binasa, yakni mimman la ya'lamu, adalah orang yang kelima, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Baginda katakan dalam hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Fatahri. Kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang sedang mencari ilmu, au mustami'an, atau orang yang sedang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu, wala takun khamisan. Fatahri. Dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima, niscaya engkau akan binasa. Siapa orang yang kelima? Yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan adalah orang yang binasa, yakni mimman la ya'lamu, adalah orang yang kelima, yaitu